Susah gila parking sebabkan yang ini. Tu pasal tu ada orang parking kat sini. Jadi kami kena double park selalu. Kena tinggalkan nombor phone kalau datang ke iPad. Behave je dia baik. Kau. Lepasan Mami comel. Baik sayang tak boleh jalan-jalan jauh-jauh sangat. Tempang. Cik apalah tu? Hilang lah. Sayang buat apa? Jangan masuk dalam-dalam tu sayang. No. Mami kecoh. Mami. Sayang. Nak tolong nenek apa? Nenek vacuum lah. Nak tolong nenek vacuum lantai. Nenek apa ni kan dukung Mami ya. Mami tak boleh naik macam tu je. Nenek dukung. Pelan-pelan sayang. Doktor kata jangan bergerak banyak. Pian-pian sayang. Habislah tu belakang hang buat tu. Padahal tu tak baru tu. Tak mau makan. Nyo. Tak mau makan. Nyo. Jom Mami sayang. Mami lapar kan? Jom masuk bilik. Jom. Apa lagi? Doktor kata Mami baik sangat. Mami Kicu baik sangat. Nenek sayang kat dia tu. Dia tak susahkan orang. Jom sayang. Kesian dia. Pelan-pelan sayang. Jam ala Syam. Tu Mami punya dah siap dah. Okey, Mami masuk dia kat situ, kat kotak. Nenek ni kan Mami. Sekejap sayang, sekejap. Inilah Mami punya lift sekarang ni. Mami tak boleh naik tangga macam tu je. Ni masuk situ pula. Jom kita tengok apa jadi dengan bilik. Assalamualaikum. Mami dah baik. Tak mau tengok. Temankan Mami sayang Mami masuk. Pelan-pelan sayang. Okey. Kejap ya sayang. Ni nak perbetulkan Mami punya kes tu. Kejap ya. Jangan buat-buat unar. Sekejap Mami nak rehat sekejap. Mami Alhamdulillah Mami dah balik dah. Okey. Tepat pukul 5. Ngam-ngam waktu orang belum jam lagi kita dah sampai dah.